Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan untuk kami pada hari ini Muslim Camp Malaysia bersama FGV menyampaikan sumbangan bot untuk kegunaan sekolah kebangsaan Tigabu dan juga komuniti di Pulau Tigabu. Penerimaan sumbangan ini sangat-sangat dihargai. Kenapa? Sebab untuk kos mereka ke Tanah Besar, ke Kudat, ada ketikanya mengambil kos memakan belanja sebanyak RM1,700 untuk kos bot, minyak dan sebagainya. Di mana adanya bot ini suatu rahmat bagi mereka, dan Alhamdulillah telah pun kami serahkan kepada komuniti PIBG, SK Pulau Tigabu dan juga Sekolah Tigabu untuk dimanfaatkan insya-Allah. Terima kasih atas sumbangan bot kebajikan daripada Muslim Care dan FGV. Semoga sumbangan ini dapat memberi manfaat kepada seluruh warga Kampung Pulau Tigabu, khususnya sekolah dan juga komuniti setempat. Bagi pihak Muslim Camp Malaysia, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh penyumbang, khususnya FGV yang telah menaja sebahagian daripada kos membina bot ini yang begitu cantik, yang panjangnya 28 kaki dan lebarnya 8 kaki. Alhamdulillah dilengkapi dengan life jacket dan semua keperluan keselamatan yang asaslah. Alhamdulillah kepada seluruh penyumbang Muslim Camp Malaysia, terima kasih di atas sumbangan. Semoga apa yang disumbangkan mendapat ganjaran daripada Allah SWT dengan sebab ganjaran insya-Allah. Terima kasih Muslim Camp Malaysia, Bantung Nusantara Sepadan, Pulau Tigabu, Kudat.